Yang wajib kita ambil, yang sunat kita ambil, semua datang warna putih. Kain yang sama, artinya persamaan. Menggambarkan bagaimana kita pada hari akhirat bila diimpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pergi kat sana tuan-tuan, dengan orang yang ramai, dengan kemudahan yang terbatas, perlu kepada kesabaran. Tak sabar, tak jadi. Kat Arafah ni, dia punya bilik ini terhad. Kita kat rumah, satu bilik air. Senang betul. Kalau kat sana, satu bilik air kongsi berapa ramai? Ratusan orang, ribuan orang kongsi. Kalau tak sabar, tak jadi. Tak ada ketabahan, tak jadi. Kemudian kat sana kita duduk setempat, dapat kenal pula di antara satu sama lain. Bukan saja orang yang datang daripada negara kita, yang sama negeri dengan kita, malah satu dunia kita dapat kenal. Maka kat situ kita dapat wujudkan persaudaraan, pengenalan di antara satu sama lain. Sebab itu tempat yang dipanggil Arafah, tempat pertemuan, tempat perkenalan. Dia ada sejarah kan, kita disentuh pada pertemuan yang lepas. Baik, tentang yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ibadah ini menggambarkan kehidupan akhirat, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah, memupuk persaudaraan. Kita pergi situ bukan saja-saja. Kita lakukan pergi ke sana, ke Arafah ini kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bumi Arafah ini bukannya duduk sembang saja, tapi kita akan melakukan ibadah yang boleh mentakarubkan diri kita kepada Allah. Baik, seterusnya dengan ibadah haji juga dapat hukum persaudaraan tadi dalam surah Al-A'raf, melahirkan jemaah haji yang saleh dan muslim serta ummah yang besar. Haji juga adalah jihad. Kita pergi haji ni adalah jihad, perjuangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara jihad afdal al-amal. Afala tujahid?" Qala, "La, lakin afdal jihad hajjun mabrur." Bila Sayyidatina Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Rasulullah, kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tak boleh ikut berjihad? Yang perempuan pun nak pergi berperang juga, berjihad macam sahabat-sahabat yang lain." Maka Rasulullah jawab, "Bagi kamu sebaik-baik jihad itu adalah haji yang mabrur." Jadi kita pergi haji ni sama juga seperti orang yang pergi perang, berjihad pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan. Baik, sedikit sejarah ringkas haji baginda Rasulullah SAW untuk kita ambil renungan. Rasulullah SAW pada tahun yang ke-6 Hijrah, maka Rasulullah telah membawa sahabat-sahabatnya pergi untuk menunaikan ibadah umrah. Ketika itu lebih kurang 1,500 orang sahabat yang sama-sama nak pergi umrah. Itu pada tahun yang ke-6 disyariatkan mengerjakan ibadah ini. Tapi ketika Rasulullah SAW nak masuk ke bumi Makkah bagi mengerjakan ibadah umrah tersebut, rombongan baginda Rasulullah telah dihalang. Dekat mana? Satu tempat namanya Hudaybiyah. Itu pada tahun yang ke-6 dah datang nak pergi umrah tapi terhalang, tak dapat masuk. Maka hasil daripada situ lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang dah pernah pergi umrah mungkin dah pergi tempat tersebut.
biasa kita ada lawatan luar. Pertama dibawa pergi ke Masyair. Lawatan kedua dibawa pula pergi ke Hudaybiyah. Di samping bawah Hudaybiyah dapat juga berniat ihram dekat Hudaybiyah. Jadi disitulah tempat baginda Rasulullah SAW ditahan. Hudaybiyah ni sebenarnya dah hampir dengan sempadan tanah Arab. Perasan tak? Lepas kita berniat kat Hudaybiyah, kita bergerak sikit, kita nampak satu tembok sempadan antara tanah halal dengan tanah Arab. Betul-betul ada hampir sempadan tanah Arab pada ketika itu. Jadi bila ditahan, tak dibenarkan mengerjakan umrah, terhasil perjanjian Hudaybiyah, maka tahun itu Rasulullah tak jadi meneruskan umrahnya. Lalu baginda telah bertahlul. Kemudian pada tahun berikutnya barulah baginda Rasulullah pergi sekali lagi untuk mengerjakan umrah yang tertangguh pada tahun yang sebelumnya. Jadi pada tahun yang ke-7 Hijrah